Suasana pagi yang ceria di kawasan sekolah, murid-murid berjalan masuk ke pintu pagar. Kerja sekolah kau siap tak lagi? Dah, kau ni asyik sibuk je lepas balik sekolah. Biasalah, ada urusan penting. Weh, kau ada dengar tak pasal Adi Wira tu? Yang terkenal tu ke? Hebat gila. Jom kita belajar bersama kat rumah aku nak? Boleh juga. Hah? Ada kecemasan? Anak-anak semakin cedera mencari telah diserang. Sistem mereka telah ditotal. Siapa yang telah lakukan semua ni? Tidak dapat kita pasti, tapi sebelum kita semua ini. Jom, Darius. Baiklah, Lokje. Mereka terlalu banyak. Saya akan masukkan tahap kedua dari kita untuk mencari bukti. Kita berjaya. Tapi, siapa yang lakukan semua ni sebenarnya? Sistem kemanusiaan ini ancaman penjara yang besar. Manakala, di sebuah bilik yang gelap, Aisyah duduk di hadapan laptopnya yang masih menyala. Cis, ini baru permulaan. Astra akan kembali. Azim dan Zanyun duduk di atas sebuah bangunan sambil memandang bandar yang semakin maju. Selagi ada ancaman, kita akan bersama. This dream, like cherry blossoms blooming in